Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Tantiana Tukiman. Fokus minggu ini 3 minit bersama Capen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan khas lebih 31 juta ringgit bagi memacu pembangunan di Pulau Bangi sekaligus memastikan penduduk di Pulau Terbesar Malaysia itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Peruntukan yang disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU, Jabatan Perdana Menteri itu merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jabatan di Kampung Limbuak Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan Balai Polis Pulau Bangi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Memetik laporan bernama, peruntukan khas itu turut melibatkan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Bangi dan Pulau Balambangan, pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan serta naik taraf jeti awam Karakit kepada Terminal Feri. Projek pembinaan jeti pontun awam Karakit Fasa 2. Kemudian naik taraf jalan Kampung Limbuak Laut ke Kampung Pekalan Darat. Ini sedang dilaksanakan JKA, belanjanya 44 juta ringgit untuk pembangunan kemudahan masjid, surau dan keperluan masyarakat dalam ibadah mereka untuk seluruh. Bagi kita sediakan 1.25 juta ringgit. Ini termasuk program pendidikan, upaya institusi, teknologi hijau, kesihatan dan pembangunan insan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Tambahnya, bagi memperkukuh jaringan keselamatan serta kemudahan harian di kawasan pesisir, kerajaan turut meluluskan peruntukan 1 juta ringgit bagi menaik taraf jeti di Kampung Dogoton untuk kegunaan penduduk dan agensi penguatkuasa. Tegasnya, kedudukan geografi pulau yang jauh bukan alasan untuk komuniti di kawasan itu terus ketinggalan. Sebaliknya, kerajaan Madani memikul tanggungjawab besar membela nasib seluruh rakyat tanpa mengira lokasi penempatan mereka. Angkatan Tentera, Polis yang jaga hidup kita pelihara dan masyarakat setempat, saya tuluskan 1 juta ringgit lagi tambah. Ini tak termasuk yang sekolah. Saya tengok, saya yakin. Saya pun jumpa pengetua tadi, saya tengok guru-guru, saya pun semangat nampak ada kesungguhan mereka. Dan lebih-lebih lagi saya tengok anak-anak. Saya tak sempat jumpa semua, tapi anak-anak tingkatan 6, tingkatan 5 yang berbahan sekolah yang berbaris tadi, saya lihat ada potensi yang baik di sekolah menengah kebangsaan Bangi. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama penduduk Pulau Bangi, Kudat pada Sabtu. Terdahulu, Perdana Menteri melakukan lawatan ke Pos Dogoton di Pulau Bangi yang juga antara pos keselamatan hadapan bersempadan dengan perairan Filipina. Pos yang terletak di pulau seluas 440 km persegi ini memainkan peranan penting dalam menjaga kedaulatan serta keselamatan perairan negara terutama di kawasan utara Sabah. Sekian 3 minit bersama Capen. Dapatkan info semasa dan perkembangan terkini Kerajaan Persekutuan dan Negeri hanya di Capen Sabah.